Jabatan Imigresen Kuala Lumpur akan sentiasa membuat operasi macam ni untuk mencari warga-warga asing yang berstatus parti datang asing tanpa izin. Jabatan Imigresen Malaysia JIM menahan seramai 31 pendatang tanpa izin parti termasuk 3 wanita dalam satu operasi penguatkuasaan di sekitar Masjid Jami' Kuala Lumpur malam tadi. Pengarah JIM Kuala Lumpur Wan Muhammad Saufi Wan Yusof berkata eksekutif yang bermula sekitar jam 7.20 malam itu membabitkan 25 pegawai yang menjalankan pemeriksaan di sekitar kawasan stesen transit aliran ringan LRT Masjid Jami'. Menurut beliau, pemeriksaan dilakukan secara rambang terhadap warga asing yang turun daripada perkhidmatan LRT serta individu yang berada di beberapa penjuru jalan di kawasan berkenaan dengan seramai 60 individu diperiksa sepanjang operasi dijalankan. Hasil operasi mendapati tangkapan tertinggi melibatkan warga Bangladesh seramai 11 orang, diikuti India 8 orang, Pakistan 7 orang, Indonesia 3 orang serta masing-masing seorang warga Sudan dan Filipina. 5 individu turut ditahan mengikut Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959/63 kerana tinggal lebih masa, manakala baki yang lain ditahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta sama kerana gagal mengemukakan PAS atau permit yang sah. Kesemua individu yang ditahan telah dibawa ke Depot Imigresen Kuala Lumpur untuk siasatan dan tindakan lanjut. JIM menegaskan operasi penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi membantras kehadiran pendatang asing tanpa izin di sekitar ibu negara. Nanti minta video lah. Jabatan Imigresen Kuala Lumpur akan sentiasa membuat operasi macam ni untuk mencari warga-warga asing yang berstatus parti datang asing tanpa izin. Dan untuk maklumat semua, sekarang operasi dah pun selesai, sedang menunggu ke lori. Okay, pada siapa yang nak salurkan maklumat ataupun aduan, boleh tengok pada video TikTok di page ni. Ada cara-cara untuk menyalurkan maklumat ataupun aduan berkenaan parti. Boleh tengok dekat video TikTok dalam page Enforcement JIM WPKL. Ada cara-cara untuk membuat aduan. Untuk makluman semua, kami telah selesai membuat operasi. Jadi tak ada isu untuk bagi info kepada pendatang asing tanpa izin, tak ada. Kita dah selesai buat operasi, kita sedang menunggu lori untuk bawa mereka ke pejabat untuk tindakan lanjut. سمع الله
Allah